Cubaan seorang wanita warga Indonesia yang bekerja sebagai tukang urut untuk meloloskan diri daripada pemeriksaan Jabatan Imigresen gagal apabila dia diberkas dalam satu operasi di Bukit Bintang di Kuala Lumpur pada malam Isnin. Wanita berusia 42 tahun itu dilaporkan panik dan cuba melarikan diri sebaik sahaja melihat kehadiran pihak berkuasa JIM dalam serbuan yang dijalankan pada jam 10 malam. Difahamkan wanita tersebut tidak memiliki permit kerja yang sah dan telah bekerja sebagai tukang urut selama 6 tahun dengan bayaran harian sebanyak RM100. Wanita itu merupakan antara 64 pendatang asing tanpa izin yang ditahan dalam 2 operasi berasingan yang dijalankan JIM di beberapa premis perniagaan di Taman Seri Sentosa dan pusat urut di sekitar Bukit Bintang. Sebanyak 5 borang Sebuah 29 saman saksi telah dikeluarkan yang melibatkan warga negara Malaysia, di mana 6 tadi dikeluarkan di Taman Seri Sentosa dan 9 lagi di sinilah di Bukit Bintang. Kita telah memeriksa seramai 64 orang pendatang asing tanpa izin yang berumur di antara 18 hingga 60 tahun kerana disaki melakukan pelbagai kesalahan. Pertama, kosong, tidak ada rekomen perjalanan langsung iaitu di bawah Subsection 61C. Yang kedua di bawah Subsection 15(1)C, tinggal lebih masa, dan juga di bawah peraturan Imigresen 9 iaitu salah guna PAS. Dan untuk makluman juga, di kedua-dua lokasi ini pihak JIM Kuala Lumpur telah menjalankan risikan selama 2 minggu sebelum kami mengambil tindakan menjalankan operasi ini. Dan daripada jumlah yang kita tahan melibatkan dua-dua lokasi ini, melibatkan daripada Indonesia ada seramai 7 orang lelaki dan 7 orang wanita. Daripada Myanmar melibatkan 14 orang lelaki dan 18 orang wanita. Daripada Pakistan ada 4 orang lelaki, daripada Bangladesh 5 orang lelaki dan daripada Nepal 6 orang lelaki. Keseluruhannya adalah seramai 64 orang, di mana ia melibatkan seramai 39 orang lelaki dan 25 orang wanita.